Aku terdesak. Aku dah nampak semuanya. Benang merah, darah, cebisan kain kafan dan patung kecil yang diukir dari tulang. Pak Andak tak sembunyi lagi. Dia berdiri tegak, senyum sinis dan berkata, "Kau tak boleh keluar. Kau dipilih." Aku cuma sambung apa yang dah mula sejak moyang kita dulu. Aku tak percaya. Ni orang yang aku pernah panggil keluarga. Tapi sekarang, dia berdiri sebagai bomoh sesat. Aku tengok sekeliling, cari apa saja. Dengan beraninya aku capai botol minyak tanah tepi dinding. Aku tak fikir panjang. Aku campak ke arah tikar, api terus menyambar. Pak Andak terkejut tapi tak lari. Dia berdiri tegak baca sesuatu, seolah-olah cuba lawan api dengan bacaannya. Tapi api makin besar. Api makan kain, makan dinding dan akhirnya makan dia sekali. Aku tendang tingkap, lari keluar terhuyung hayang. Aku terjatuh ke tanah, terus merangkak keluar dari halaman rumah. Tak lama lepas tu, siren bomba berbunyi. Api marak dan rumah tu terbakar habis. Aku duduk tepi jalan, tengok cahaya merah menjulang dari celah pokok. Keesokan paginya, berita keluar kat TV. Lelaki warga emas rentung dalam kebakaran rumah di kawasan pedalaman. Pihak polis temui barangan ritual dan bahan sihir di lokasi. Aku tengok berita tu, polis tak tanya banyak. Mungkin sebab aku yang lapor dulu. Tapi sejak kejadian tu, hidup aku kembali seperti biasa. Tenang. Terima kasih kepada semua yang mendengar cerita ni. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita seram seterusnya. Jumpa lagi.